Dulu there's nothing else we can do. Yang the only thing yang ada surat khabar, you nak capai apa you nak, itu je. Dia tak ada benda-benda lain. Macam sekarang macam-macam cabang. You nak pilih apa, you boleh pilih. So dulu memang either you penyanyi or pelakon, that's it. Okay, to be honest, sebelum saya masuk Dewi Remaja, saya dah cuba banyak sangat casting untuk masuk drama, tapi satu pun tak pernah dapat. Until saya masuk Dewi Remaja. Hello guys, so hari ni kita ada tetamu yang sangat istimewa bersama dengan kita sempena 40 tahun Dewi Remaja. So kita nak minta perkenalkan diri sedikit, bermula daripada Cik Puan Datin Mimi Wahidah. Assalamualaikum, nama saya Mimi Wahidah. Dan tadi dipanggil Cik Puan tu maknanya bila saya berkahwin dengan Tengku, automatically nama saya Cik Puan. Spelling dia CHEPUAN. Dan sempena suami saya Datuk, jadi saya CPD Mimi Wahidah, Cik Puan Datin Mimi Wahidah. Okay, CPD daripada batch mana tu? Saya daripada batch 87, 88. Dan saya memang muda selalu. Okay, bersama dengan CPD hari ni kita ada Saidah. Saidah, perkenalkan diri. Hai, nama saya Saidah Kamarudin dan saya merupakan finalis top 12 dari batch Dewi Remaja 2019. Betul? Betul. Betul. 2019. It's an honor to be paired with you, CPD. Alhamdulillah. Kita Senior, muda selalu kan? Muda selalu. Senior ke junior tak kisah. We are Dewi sisters. Alhamdulillah, yes. Alhamdulillah. Walaupun ada perbezaan lebih kurang 30 tahun juga kat situ bila masuk Dewi Remaja, tapi masing-masing masih semangat muda, jiwa muda. Yalah, bila kita dah masuk Dewi Remaja ni, nama pun Dewi Remaja. Betul. Dia bukan kata Dewi tua tau. Dewi Remaja ni forever nak kena sustain, maintain muda Dewi sokmo, Remaja. muda selalu. Muda sokmo. Itulah dia. Okay, kita nak throwback sikit lah momen ketika menyertai Dewi Remaja kan. Dari mana sebenarnya CPD tahu tentang pertandingan Dewi Remaja ni? Okay, masa era I dulu memang semuanya kalau tak surat khabar, magazine. Itu je. Tak ada social media yang lain. Dan masa tu memang saya dah merupakan seorang model sebelum masuk competition. Jadi bila ambil gambar untuk fashion shoot and everything, orang dalam juga kata, you nak masuk tak Dewi Remaja? Apa Dewi Remaja tu? Macam ni macam tu. And then kawan lain pun bagi tahu lah nak masuk. So daripada magazine, surat khabar, lepas tu kita kena taruh gambar, kita kena post, hantar. Masa dulu hantar tak melalui post, saya hantar ke sini, senang. Jadi dah tengok muka sendiri kan. Kadang orang kata, muka you macam mana? Tak apa, habis hantar gambar, you tengoklah muka I macam ni. So memang semua cara yang paling susah. Pada waktu tu antara majalah yang menjadi model untuk majalah mana tu? Pada masa selepas Dewi Remaja tu Her World Cover, and then 2 kali Her World Cover dan juga Wanita Magazine. Sekarang dah tak rasa dah kan zaman-zaman majalah tu kan. Sebab masa zaman dulu tu rambut I ni memang kerinting ala-ala Diana Ross. So bila keluar Wanita Magazine cover tu, dia siap kata lah, rambut ala-ala Diana Ross. So I remember masa tu memang time Diana Ross. Macam mana pula dengan penerimaan family waktu tu ketika nak cakap masuk Dewi Remaja? My family actually very open. Dia tak ada kisah, tak boleh lah kita orang macam, tak ada. Memang I kata sebab I dah minat. Macam walau I minat sesuatu, I akan usahakan yang terbaik. And of course, dari apa yang kita buat pun, macam Syida jugalah, apa-apa kita buat, parents is always the first. They must know. And then kita sebagai anak, kita kena jagalah tanggungjawab, budi bahasa, semua tu kena jaga. Saidah pula, macam mana waktu ingin menyertai Dewi Remaja 2019? Waktu tu sudah bekerja kan? Betul. Dan kenapa you memilih untuk menyertai pertandingan waktu tu? Okay, masa tu saya bekerja sebagai anak kapal dan saya sudah berumur 23 tahun dan limit umur masa masuk Dewi Remaja 2019 tu adalah sampai 24 tahun. Jadi kalau saya tak menyertai Dewi Remaja masa tu, dah kiranya saya lepaskan peluang tu saja sebab memang dari kecil saya teringin untuk menyertai Dewi Remaja. And then apa yang orang tak tahu, sebenarnya saya dah cuba untuk menyertai Dewi Remaja yang sebelum tu, masa zaman Raisya. Dah ada pengalaman sedikit? Dah ada pengalaman. Masa tu saya 18 tahun. Dan saya masuk stage 1 sekali dengan grup 5 orang, masuk sekali dengan Raisya. Hari terakhir waktu tu? Yes, betul. Hari terakhir. Dan bila saya masuk tu, dia orang lepas. Tapi saya tak lepas. Saya macam, alamak, ini bukan impian saya, tapi saya tak nak give up. Dan saya pergi bekerja sebagai anak kapal dan saya kumpul keyakinan saya improve saya punya communication skill untuk bercakap dengan orang. Dan bila Dewi Remaja dibuka balik, saya rasa macam ini, this is my time untuk menyertai ini.
kalau dapat tak dapat tu belakang kira lah. Tapi at least saya cuba. So masa saya cakap dengan parents saya untuk menyertai Dewi Remaja, diorang agak terkejut lah sebab dalam family saya tak ada siapa yang merupakan pelakon ke apa ke dalam industri seni, tak ada. Tapi saya cakap dengan ibu bapa saya memang berminat untuk jadi pelakon sejak kecil. Jadi diorang pun support lah, bagi sokongan kepada saya. Dan Alhamdulillah bila menyertai Dewi Remaja 2019 ni saya dapat shortlisted untuk top 12 and itu pun dah cukup bagus untuk saya. Okay, dan since Syida cakap macam tu, ada benda lagi yang nak kena cakap. Sebelum Dewi Remaja, I masuk Glamours Award Competition. Masa tu dekat Piccadilly. Masa tu memang I'm not a model. I suka nak jadi model macam you lah, minat. Bila you minat, you akan usahakan terbaik buat kebaikan untuk diri sendiri dan apa nak dicapai, betul tak? Betul. So masa dulu mana ada social media, semua yellow pages, surat khabar. Kami tengoklah macam mana nak diri berjalan, tengok cara macam tu, masuk competition dengan semangat, yakin saya boleh buat. So with the zero experience, dapat masuk final, tapi pemenang masa tu adalah Kavita Kaur. Yang memang dia dah ada experience, tapi alhamdulillah lah kita kena go through kan, mengalami naik turun. Betul. Macam mana kecundang ke tak. So daripada situ kita belajar. Macam zaman I dulu pula lain. Memang kena belajar cara macam tu. Semua yellow pages, berkawan. Kiranya pada zaman 80-an dan 90-an tanpa social media kena buat secara manual. Memang. Kalau ingin berjaya dan dinotis oleh orang di luar sana, orang industri, perlu menyertai pertandingan ataupun casting. Betul. Dan masa macam Syida cakap lah, macam zaman I dulu, selepas dah masuk all this event, masuk Dewi Remaja, first time I pergi, macam tadilah kita bercerita kan, first time I pergi disco. Dulu panggil disco, kan, dia tak pergi club dulu kan. Dulu pergi disco. So masa tu my parents ikut. Can you imagine that my parents ikut I pergi disco? Tapi tak kisahlah, because I memang pergi sana, I suka menari. Bila parents kita ada, bukanlah kata bila parents ada kita kena berjaga, tapi memang kita pandai jaga diri. Dan parents nak tengok betul ke anakku macam gini ke, siapa kawan-kawan dia. So ikut, memang parents ikut. Lepas tu dia dah balik lah, dia nak tengok betul ke tidak I sampai ke tidak tempat tu. Tu je. Pada waktu tu the scene in KL berlainan sungguh daripada sekarang kan. Banyak berlainan. Banyak beza. Tapi kalau you tanya dengan I, zaman I, my era, memang it was fun lah. Alhamdulillah, you go through, you been through, alhamdulillah. And dengan sekarang memang jauh beza. Okey, antara perbezaan paling ketara sewaktu Dewi Remaja 1987-88 adalah penggunaan cover sebagai medium untuk memberitahu siapakah finalis Dewi Remaja pada tahun itu. Betul. Waktu mengetahui sebagai finalis tu, how was your emotion waktu tu, perasaannya? Dia, alhamdulillah, perasaan tu memang terkejut pun ada, tak sangka boleh dapat nombor 3. Dan because yang lain semuanya ada pengalaman masing-masing, kecantikan, keaslian masing-masing, tapi dengan mungkin cara kita bawa diri, cara kita menjawab soalan dan melalui pengalaman saya sebagai seorang model, dia dapat menolong. Jadi bila dibagi tahu dapat nombor 3, memang saya teruja dan alhamdulillah, terima kasih, memang tak sangka. Okey, kita akan get back kepada behind the scenes waktu cover shoot dan juga season CPD tu. Tapi cara yang berbeza dengan Saida sewaktu Dewi Remaja 2019, di mana hampir 600 ke 700 peserta join uji bakat. Mungkin saya boleh throwback sikit apa yang Saida ingat daripada momen tersebut. Okey, betul. Untuk CPD, rasa macam kena hantar borang dulu dan tunggu berapa lama baru shortlisted. Quite a while juga. Quite a while. How long Maybe dalam about month macam tu. Okay. Untuk masa saya dah lah, kita orang walk in and kena ambil nombor giliran. Siapa yang paling lambat datang register tu, dia lah paling lama nak menunggu. So saya dah datang quite lewat juga. And register tutup pukul 4, tak silap. I datang around that time. So nak tunggu turn tu agak ramai. So until up to midnight juga. Yalah, betul. Nanti that's fair lah kan. Siapa datang lambat, kita tunggu kan. Tapi lah kalau kita tak melalui benda-benda macam tu, kita we tak can't tahu. share. Nanti kita kahwin ada anak, kita tak boleh nak share kan. Betul. So these things are very precious to us. So if you really want it, just do it. Betul. Correct. Tak? So I tunggu lama and ada 4 stages. Is it? Betul. Yes. Dan apa yang perlu dilakukan Saida kalau compare dengan zaman 1980-an dulu? Iyalah, sebab I think during our batch we are more interactive kan. Kita boleh cakap dengan dengan judges semua. And masa my stage tu I dengan Pak Nil, tak silap. I audition dengan Pak Nil. So I
diarahkan untuk buat announcement sebab I time tu still anak kapal, buat announcement, and dia cakap suara I sedap untuk mengacara. I ingat lagi part dia cakap macam tu, and I kena buat lakonan semua tu. And I tak tahu apa yang I buat masa tu sebab dah Semua lama. orang masa clueless kan sebab baru nak actually, start. It's quite clueless juga sebab dah lama menunggu, tiba-tiba macam kena berlakon, kena buat announcement. But Alhamdulillah lepas. And then ada Q&A juga, soalan pengetahuan CPD. So I think it's quite different from your Sebab batch. I pun masa you berlakon, masa batch I berlakon dulu cara lain pula. Betul. Lepas Dewi Remaja tu dapatlah offer berlakon cerita Rumah Kedai, Arus dengan TV3. Tapi yang drama Arus tu shooting dekat Tasik Chini. So jadi scene memang Mina macam perempuan asli, perempuan kampung. Rambut memang genting macam tu. Rambut tiba baju Melayu. And then masa tu Prudence Chia, I remember she's one of the coordinator for fashion kan. Dia kata, Mimi you jalankan macam model. Dah I model, I jalanlah macam model. So masa tu kita baru. So benda ni, apa yang kita nak cakap, kita dah serasi dengan apa yang kita buat. So bila kita nak menempuh kepada sesuatu yang baru, kita akan ikut apa yang kita dah biasa buat. So in order to change, it takes a while. So memang I ingat lagi lah Prudence kata, Mimi you jalan macam model lah. Boleh tak you jangan jalan macam tu? You minat kampung tau. Cuba jalan macam kampung-kampung. Macam mana perempuan kampung jalan pula cakap. Bukan perempuan kampung macam mana. Nak kena observe pula perempuan kampung. How Tapi they walk. Alhamdulillah lah, pengalaman mengajar kita menjadi lebih dewasa kan. Yes, true. CBD, kalau lah pada zaman 80-an dulu, auditionnya seperti zaman sekarang, ada 4 stage, boleh berlakon, tunjukkan bakat dan sebagainya. Adakah you rasa ramai yang lepas pada zaman tu? Ramai yang lepas, yes. Because dulu there's nothing else we can do. Yang the only thing yang ada, surat khabar, you nak capai apa you nak. Itu je. Dia tak ada benda-benda lain. Macam sekarang macam-macam cabang. You nak pilih apa, you boleh pilih. So dulu memang either you penyanyi or pelakon. That's it. And I remember I was offered lepas Dewi Remaja tu jadi penyanyi, tapi I tak pilih menyanyi. So memang I lebih minat kepada dunia peragawati. And then berlakon tu sikit-sikit. Tapi kalau lah dikatakan, memang dululah kalau semua buat macam ni memang ramai. I think batch pun kalah kalau compare dengan batch I dulu. Sebab tiada medium lain, betul tak? Yes, lain. Semua orang nakkan peluang tersebut. Betul. Dewi Remaja 1987-88 adalah musim kedua selepas Tengku Anis, Tengku Ismail memenangi musim yang pertama. Pada waktu itu, kalau masih ingatlah, gadis-gadis yang seusia dengan CPD waktu tu, mereka melihat Tengku Anis tu sebagai seorang ikon, seorang figura yang boleh jadikan model ke macam mana? Yes. Memang masa tu kita tahu, because nama dah Tengku. Because selalunya orang Tengku ni tak masuk benda-benda macam. Tapi sebagai Tengku Anis, memang dia dah explore. Ini kita tengok, kita dah berkawan dengan dia. Orangnya pun sopan, orangnya baik. Jadi daripada situ, kita boleh bayangkan perwatakan seseorang. Jadi lagi-lagi kita ni wanita. Jadi perwatakan tu kenalah nampak manis, sopan, dan memang bila tengok Tengku Anis tu dengan Syara Aida masa tu kan, she was one of the finalists as well. So ini melambangkan yang ramai lagi nak masuk, kita kena masuk. Tak kisahlah masuk, menang tak menang, dapat tak dapat, janji cuba, tak cuba tak tahu. Untuk mereka yang tak tahu, siapakah antara batchmate CPD waktu tu? Okay, yang batchmate I masa tu Sharifah Syawati, Lily Patra, Azza Aziz. So yang selalulah yang keep in touch. Yang Syawati memang selalu jumpa. Azza Alhamdulillah jumpa juga. And a few others lah. So yang 3 ni memang selalulah dengan I. Okay, Saida, kita nak throwback sedikit sewaktu Dewi Remaja 2019. Apakah antara cabaran yang Saida masih ingat lagi sampai sekarang yang perlu dilakukan sewaktu syuting dengan TV waktu tu? Saya rasa cabaran yang paling saya ingat masa buat major challenge untuk lakonan, sebab kita orang kena berlakon di teater di Istana Budaya depan orang ramai, dan kita orang dikejutkan dengan kedatangan parents, our family, our close friends. So macam masa tu kita orang sangat terkejut sebab kita orang tak sangka parents kita orang datang. Adakah itu memberi cabaran tak, sebab theater acting is not easy? Yeah, it's not easy, and saya tak pernah berlakon. Tak pernah berlakon drama, tak pernah berlakon teater, lagi nak berlakon teater. And diorang kata teater and drama is different, two different things. And bila berlakon teater, you have to project your voice, kan, to be heard to others in the theater. So lagi bila dapat tahu parents I datang, I macam alamak lagi nervous. Diorang nak tengok boleh tak saya dah di berlakon. Tapi Alhamdulillah I did well. And masa tu judges is Ibu Fauzianawi. And
saya sangat happy bila Ibu Fauzianawi puji lakonan saya masa tu. And itu cabaran yang paling saya ingat sampai sekarang. Yes. CPD, pada waktu 1987-88, apakah cabaran yang diberikan kepada peserta musim itu? Memang nak recall balik tu kan, cabaran tu memang Lama kan? because was like long time ago. Ya Allah, memang tak berapa ingat sangat. Tapi memang mostly kita banyak buat photoshoot semua banyak kat luar. Because dulu tak banyak, kalau indoor kan lighting dia kan lain, dia nak outdoor. Ya Allah, tengah-tengah panas Rembang tu, dan lagu air manis kan, Johor tengah panas lagi. So memang itulah, macam-macam kat situlah nak make up, situlah nak macam-macam benda. Tapi memang mostly yang itulah kita buat. Banyak gambar kat luar. Kan dulu tak banyak sangat dia punya aktiviti macam sekarang. When I heard from you kan, setiap episod berlakon, ada ada apa. Masa zaman we all dulu memang tak ada. Memang tak ada. So Memang mostly it's it's very photoshoot. straightforward, audition, menang and that's it. Lepas tu baru opportunity comes. I Yeah. see. Berapa lama musim pada zaman itulah, musim ni berapa lama kena bersama untuk pertandingan ni? I think dalam ada 2-3 bulan jugalah nak kena bersama juga. Lama Because juga. timing masing-masing tak sama kan. So it takes a while. So daripada situ kita berkawan dan sampai sekarang lah kita berkawan. Ada yang sibuk, ada yang macam-macam. But Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Kalau tidak salah waktu tu Abang Richie Rashman Yes. kan menjadi editor remaja pada waktu tu. Antara momen bersama Abang Richie yang mungkin CPD masih ingat lagi, apa yang diajarkan olehnya kepada peserta-peserta pada Dewi Remaja pada waktu tu. Hai, yang Abang Richie ni kan, memanglah Abang Richie ni semua orang kenal Abang Richie. Mulut dia memang pok-pek tak habis-habis. Tu memang style dia. Kalau dia datang, korang ni semua kan kenapa tak siap-siap lagi ni, cik adik non, dek non. Semua memang dulu-dulu macam tu lah. Semua Dik Non kan ni. Semua dek non. Tak kisahlah macam kau Cina ke apa ke, semua dek non aja. Tapi dengan adanya Richie tu, Alhamdulillah dia macam bagi kita wake up call. Kau macam ni. Kau dek non, kau kena buat macam gini. Kau tak boleh macam gini. Kau tu macam gini. Badan kau gini. Kau gini. Kau pose macam ni. Dia mengajar kita cara posing, apa benda yang, yalah tak semua orang model kan. Jadi melalui Richie tu, memang sampai sekarang, dulu, kini, selamanya, dia memang macam tu masih sama. Dia akan penampilan, kecantikan tu pada dia is a must in all women. Itu memang dia. Penampilan tu lah. Sini cuti baju gini, dia mengajar kita. Tapi dulu cara kita syuting lain tau. Tak macam sekarang. Macam mana tu? Macam mana lain tu? Yelah, syuting tu memang kalau macam syuting tu memang saya tak syuting. Tapi orang di belakang tu sekarang ni orang dah luas pandangan. Masa dulu kita bukanlah kata kita kolot, tapi kita punya information yang ada banyak tu je. So jadi daripada situ kita kena banyak membaca dan tengok apa yang orang buat. YouTube masa tu tak ada lagi. Jadi kita kena buat self-reference, and then kadang-kadang tanya dengan mak, tanya dengan kawan, apa yang benda-benda yang kita boleh buat. So daripada situ banyak mengajarlah all of us lah to be independent. Ya, to be honest sangat berbeza dengan sekarang. Jauh. That's why when nak I research heard, online senang je kan. dulu kan sekarang semua online. ChatGPT. ChatGPT semua ada. Dulu sampai kita no ChatGPT, you check sendiri. Kan, chat sendiri. Share dengan orang sekeliling Tanya je. mom. You check lagi orang tu cakap ni, orang tu cakap ni, cerita lain. Tapi memanglah it's totally bizarre difference within your time, the younger time, and the youngest time. Jauh beza. Okay, CPD waktu tu Richie Rashman menjadi mentor utama untuk peserta-peserta Dewi Remaja. Betul. Bagi Saida, siapakah mentor yang banyak memberi tunjuk ajar kepada semua peserta ketika Dewi Remaja 2019? Okay, yang banyak beri tunjuk ajar, I think it's yourself. Kenapa saya pula? Sebab I think yang behind the scene yang ramai orang tak tahu, you and Fizrin, I rasa banyak sangat membantu top 12 kita orang. Sebab bila behind the scene kita orang akan pergi ke both of you and tanya pendapat, and you guys banyak membantu, but like how to face in front of camera, how to speak, how to present yourself. Yeah, I rasa you helps a lot sebenarnya. Alah. And I rasa you tak tahu benda ni. Nak nangis pula. Okay, kalau nak cerita pasal perbezaan tu memang banyak kan. Betul. Tetapi kita nak cerita pasal persamaan sedikit. Okay, tahu tak antara kalian berdua ni sebenarnya juara pada Dewi Remaja 1987-88 adalah Aliza Kasim, right? Betul. Dan pada Dewi Remaja 2019, Aliza Kasim lah juri jemputan, sebab tu Saida tersingkir pada episod keempat. Ya, saya lah tersingkir di episod itu.
Okay, kita nak cerita sikit tentang figura Aliza Kasim di mata kalian berdua. Dua generasi yang berbeza. Untuk CPD, bagaimanakah sebenarnya CPD melihat seorang juara Aliza Kasim itu dalam Dewi Remaja? Dia orangnya memang tegas. Apa yang dia nak tu dia akan buat. So itulah Aliza Kasim. Tapi masa tu kita ramai kan. So memang Aliza Kasim ni orangnya memang apa yang dia nak dia buat. Dia memang tegas. Kalau boleh dia of course lah dia diva kan. Dia memang sebelum tu pun dia dah diva pun. Dia memang dah buat macam-macam. Tapi kita tak kisah karakter. Orang kata masing-masing ada karakter. Of course semua orang nak menang. So they just do whatever they want. Tapi memang Aliza memang pada masa tu memanglah dia akan menunjukkan diri. Dia akan dia pandai bercakap dengan semua orang. And then besides that, dia nak be the best lah kan. Siapa yang nak menang mesti of course be the best kan. So itulah Aliza Kasim. Memang dia suka lah. Dia suka gayakan diri dia semua lah. Okey, bagaimana sebagai seorang jemputan mungkin sekejap saja berjumpa dengan beliau pada pandangan Saidah, bagaimanakah seorang Aliza Kasim itu? Okay, disebabkan saya jumpa sekejap je memang pada episod penyingkiran tu je kan. So macam CPD kata, memang nampak firm, nampak tegas orang dia. Tapi dia juga humble sebab behind the scene lepas saya tersingkir tu saya ada jumpa dengan Kak Aliza. And dia pun beri tips kepada saya like it's not the end pun after tersingkir, it's just the beginning. Yes. Betul. As long you dah masuk dah Dewi Remaja and you dah ada title that top 12. You dah gain experience Exactly. kan? I dah gain experience. So Saidah, dan ramai-ramai batchmate, siapa yang paling you rapat rasanya sewaktu Dewi Remaja 2019? dan banyak-banyak yang I rapat ialah Dian Fernandez masa tu. Sebab kita orang pun roommate. Oh CPD, kita orang kena quarantine ya. Oh, kita tak ada quarantine, boleh Ya. balik rumah dulu, tak ada quarantine you. Oh, kita tak boleh balik rumah. So 12 kita orang kena duduk serumah, rumah 3 tingkat tak silap di Shah Alam. And ada berapa bilik. So adalah satu bilik master ni kita orang kena cram 5 orang, ada yang tidur di katil, ada yang tidur di lantai. Faham? So I roommate dengan Dian, so saya banyaklah share pengalaman dengan dia. CPD, kalau waktu zaman CPD di quarantine kan, how different would you think it would be waktu tu? I think masa tu kalau di quarantine kan, I rasa memang semua tak rela kot. Sebab dulu zaman kita macam I lah, because I'm the only girl in the family kan. And then I selalu tolong my mother buat itu ini sebagainya. Jadi kalau I tak ada tu, I rasa macam I rasa guilty. So memang dulu memang tak ada benda-benda quarantine macam ni. Tapi kalau ada pun I rasa mungkin kemudahan dulu dengan sekarang tak sama. Sekarang ni because budget is also there lah kan. Ada budget. And then kemudahan dulu tak macam sekarang. And then kita pun tak macam dia orang buat tu buat ni. Kita very straightforward je. Competition, hantar gambar, shortlisted, appear, that's it, competition. So whether you nak belajar catwalk ke macam mana ke you tak tahu, you kena belajar sendiri. So that's how. Then masa hari yang nak competition, because I kan memang dah model, so I mengajar lah budak-budak, some of them benda-benda macam saya ada 3 things: breathe in, chin up, shoulder back. So benda tu memang it's a compulsory. And ajar catwalk, cara pusing. And then zaman I dulu mana ada yang selebriti jemputan, tak ada. Cuma yang ada judges saja, lain-lain tak ada. So idola kita pun yang mengajar pun dengan Richie, itu je. Tapi alhamdulillah jadi orang juga Kan? Experience dia penting. Kalau Saidah rapat dengan Dian waktu 2019, pada zaman CPD siapa yang paling rapat dengan? I of course dengan Syawati lah. Because Syawati dengan I memang sebelum ni, because mother dia dengan my father used to work together. So masa tu kita masih bersekolah. So daripada situ memang kita dah rapat. So memang Syawati, and then besides that Lily Patra dengan Azhar. Tapi closer to Syawati lah. Semua yang hebat-hebat ya yang berkawan dengan CPD sebenarnya. Actually your batch basically most of them memang alhamdulillah doing well. Okay, kita nak bercerita tentang malam finale pula, malam kemuncak. Pada zaman sekarang, of course disiarkan secara langsung di TV, di mana mereka perlu catwalk, ada persembahan dan juga portion Q&A sebelum seorang juara ditabalkan untuk Dewi Remaja. Pada zaman 80-an, bagaimana sebenarnya malam kemuncak Dewi Remaja pada waktu itu? Kita masih ada live juga, masih ada live tapi limited lah. And then malam kemuncak tu memang sebelum tu dengan rehearsal, dengan hujan. Masa tu kita buat dekat Club Darul Ihsan. Our final was done in Club Darul Ihsan, Taman Ta. Kat sana. And then dekat poolside memang siap ada stages.
memang semua orang kena buat catwalk. So sebelum tu memang kena practice lah, sama lah macam Syida juga kan. Ada rehearsal, ada practice, and itu je lah. And then live. Catwalk di tepi kolam renang waktu tu. Yes, masa tu alhamdulillah tak ada orang jatuh. Okay, tak ada orang jatuh. Siapa juri waktu tu? Yang I ingat one of them is Rai Ma'ruf. Because at the same time jadi judges and penyanyi juga. Ketika ditabarkan sebagai pemenang tempat ketiga, perasaan CPD kalau masih ingat waktu tu? Gembira pun ada. Sedih tu bukan sebab dapat nombor 3 tak. Sedih tu sebab gembira punya pasal. Nak menitis air mata pun ada sebab yelah kita dah ada pengalaman melalui modelling, tiba-tiba dapat nombor 3 memang terharu because yang competitors yang lain-lain pun hebat-hebat. Masing-masing ada pengalaman masing-masing. Tapi yelah maybe saya selalu sangat muka tu dah keluar TV komersial, dah jadi kadang tu ada selepas Dewi Remaja jadi pengacara TV, berlakon, dan memang perasaan tu hiba sebab gembira menang, dan apa yang saya buat daripada ground zero tu berjaya, alhamdulillah. Yes. Sedih pula. Pada era 2019 pula, Saida antara jurinya adalah Dr. Suwinsi, Ya, betul. kalau tidak silap, dan juga juri tetap. Juri yang tetap lah Kak Syah Betul. Al-Yahya dengan Yusri Abdul Halim. Betul. Mungkin waktu tu sebab dah tersingkir, so tidak bertanding. Tetapi apa yang paling Saida ingat, memory daripada malam kemuncak Saida waktu tu? Sebab saya tak bertanding, saya rasa momen yang paling saya ingat ialah waktu yang kita orang boleh shine, iaitu masa catwalk. Ya, so itu yang paling saya ingat lah, sebab I think walaupun kita orang bukan top 5 finalists, we still have our time to shine juga. Ya. Dan juga bonding bersama all your Dewi sisters. With all my sisters, yes. Okay, ketika ditabalkan, ketika Aliza Kasim ditabalkan, adakah perlu berpegang tangan bersama CPD dan yang lain ke atau bagaimana? Tak ada, masa ditabalkan dah announce dia ke depan. So kita memang dah ada kita punya selempang. Masa tu I dapat second runner up dengan Miss Favourite. So ada 2 selempang lah. And then masa bergambar pun tak adalah kita berpegang tangan. So semuanya cara tersendiri, diri dekat-dekat ambil gambar itu je. Tak ada kata momen nak kena pegang tangan ke apa ke, memang tak ada. Very straightforward. Yes, dulu memang semua straightforward. Miss Favourite waktu tu perlu undian ke bagaimana? Yes, masa zaman I tu perlu undian. Undian penonton? Yes. Peminat lah. Yes. Tak kisahlah dia nak beli magazine banyak ke apa ke. Because I dekat luar tu baru-baru ni I jumpa pergi event. Bapa I dulu ada kedai surat khabar tau. Gambar-gambar you kan I taruhkan semua kawan-kawan dia yang dulu lah, zaman-zaman dulu. Gambar you semua kat dalam bilik I. Memang mak I minat, I pun minat kat you juga. So it's like okay lah, alhamdulillah lah ada peminat. Tapi zaman dulu. Zaman dulu, sekarang tak ada ya. Sekarang semua digital. Tak ada digital je. Itulah. So Saida sempat sebenarnya zaman majalah hujung-hujung ni. I to be honest kan, I adore zaman dulu punya cara, sebab I dari sekolah rendah I tengok zaman Anahita Bakavoli. Sebab bagi I bila buat online ni dia macam more accessible tau. So bila buat secara borang and then yang shortlisted akan buat cover, so dia more mysterious and elegant I rasa. Yeah, so bila I tengok Anahita Bakavoli, I sangatlah adore dengan dia. And since that I teringin nak masuk Dewi Remaja. And then bila zaman Syah Al-Yahya juga, lagilah macam wow. Yelah, tapi masa zaman I dulu was like the first year dengan second year tau. Masa tu masih baru lagi. So banyak yang kita buat, banyak old school. Tapi bila after that orang dah tahu, dah ada banyak pengalaman, they went through all the experience. So nampak ada banyak perubahan. Sorry nak tanya, masa CPD kan second batch Second. So second batch. So masa tu dah impact dia besar ke? Dulu because impact besar sebab kena beli magazine. Oh, okay. Dulu memang kena beli magazine in order to tengok whatever. Because dulu So siapa TV, yang baca majalah tahulah kot yes. dia. Majalah, surat khabar. I see. So memang banyak. So memang zaman I memang itu je lah Kan? yang dapat menjual diri, surat Itu khabar saja dan medium yang majalah. ada. Okay, kehidupan selepas Dewi Remaja kan, orang cakap masing-masing memilih haluan. Dewi Remaja bukan pencarian seorang pelakon saja, tetapi whatever that you want to be in your life, yang you impikan, Dewi Remaja adalah ground zero untuk melahirkan seorang bintang tu sendiri. Selepas tamatnya Dewi Remaja 1987-88, bagaimana CPD membawa haluan secara profesional? Masih bergelar seorang model ataupun dah mula mencuburi bidang lakonan dan pengacaraan seperti yang tadi cakapkan? Memang number one is always modelling because I minat
model daripada jadi model daripada kecil-kecil. Masa kecil-kecil kalau ada kasut tinggi tu I lah tukang pergi, semua orang ambil kasut I pakai. So daripada situ orang dah tahu dah memang minat I kat situ. So daripada sana dah berlakon. Macam yang saya ada berlakon, tapi berlakon ni sebab bukan tak suka berlakon, tapi terlampau lama sangat berlakon. Zaman sekarang berlakon banyak konti, banyak kamera. Zaman dulu tak ada. Kalau satu kamera satu tu jadi 2-3 kamera. So kena buat banyak kali. Kena buat banyak Satu kali. kamera And then banyak lepas tu kali. I remember there's one scene I berlakon, I punya scene satu je. Tapi disebabkan transport tu semua pergi Melaka, satu bus, satu van, I kena ikut semua orang. Dia punya shooting seminggu I duduk kat sana. So to me it's like buang masa. So banyak benda lagi boleh buat. Of course my priority is always my mother. So bila kat sana ada fikir macam-macam. Tu my mother, Mimi kau nak balik bila? Cakap, Mami belum lagi, satu shooting tak habis Mami cakap. So benda-benda tu yang banyak kurang pada berlakon. Dan lepas tu dapatlah jadi pengacara, belajar dengan arwah Mahathir Lokman, dan juga buat TV commercial. I memang banyak buat TV commercial. So that's how I ni lah. Antaranya boleh ingat tak iklan apa tu? I buat Colgate Palmolive. Colgate Palmolive I buat dengan Azhar Aziz. I think I remember Azhar did send to me gambar video yang kita buat Colgate Palmolive. And then I buat canned cigarette ad, Nescafe, Milo, a lot. Memang banyak. Kalau ikutkan memang banyak advert. Waktu tu dibenarkan kan cigarette ad semua tu. Oh yes, masa tu yes. Cigarette ad buat. And then kena pergi outstation, ada yang nak pergi overseas. Masa tu buat, I remember kita buat TV iklan untuk Malaysian Airlines. Kita kena pergi Australia, and then the Australian people datang sini. So vice versa lah. So masa tu lah banyak iklan lah. Mimi banyak buat more iklan. Walaupun tidak orang kata teknologi tak sehebat sekarang, tapi peluang tu tetap ada. Peluang pada ada, zaman itu. betul. Cuma zaman I dulu, everything is all about Caucasian, Pan-Asian. Dia nak look Pan-Asian look. Kalau macam I dulu hitam manis ni nak dapat rezeki kurang sikit. Tapi disebabkan maybe keunikan warna tu, and then bentuk muka dan sebagainya. So Alhamdulillah rezeki murah kat situ. But memang banyak buat benda tu. And then jadi pengacara TV. And then pernah jadi pengacara Kuali, rancangan Nona, Sejambak Irama, menjelang 2020. So those things semua memang pengacara lah. Besides catwalk, commercials, pengacara. Itu yang diminati oleh CPD Yes. lah waktu tu. Aku cakap macam tu lah. Saida memang menyertai Dewi Remaja untuk menjadi seorang pelakon. Dan impian tu memang tercapai pun, menjadi seorang pelakon. Sukar tak sebenarnya selepas tamat Dewi Remaja tu untuk mencari peluang, diberikan peluang lah untuk mendapat karakter dalam drama? Okay, to be honest, sebelum saya masuk Dewi Remaja, saya dah cuba banyak sangat casting untuk masuk drama. Tapi satu pun tak pernah dapat. Until saya masuk Dewi Remaja, barulah saya dapat masuk ke dalam drama. Jadi extra pun tak apa, tapi dah masuk ke dalam tu. Kenapa Saida rasa begitu? Sebab saya rasa Dewi Remaja ni memang is a big stepping stone untuk jadi pelakon. Sebab bila dia tahu you finalist Dewi Remaja, it's a big ticket for you to enter entertainment industry. For them lah, masa dalam casting pun dia tahu, oh you finalist Dewi Remaja. So they Mereka try lebih to give mempercayai chance. ke? Yes, sebab Dewi Remaja pun dah kita tahu platform yang banyak mengeluarkan pelakon-pelakon dalam tanah air ni kan. Semua mostly adalah daripada Dewi betul. Remaja, daripada hero remaja. Betul. So I think it's a big platform for you to enter entertainment industry. So Alhamdulillah, until now dah 5 tahun saya menjadi seorang pelakon. Dewi Remaja bila dah kita sebut 40 tahun kan, it's about the legacy that pertandingan ini tinggalkan, dan juga mengenai peserta-peserta yang pernah menyertai pertandingan ini pun semua dah menjadi nama-nama besar, semua dah mempunyai career ataupun empire masing-masing pun. Legacy juga terletak pada finalis baru juga. Mereka sebagai orang kata torch barrier lah kepada brand Dewi Remaja. Antaranya anak CPD sendiri, iaitu Tengku Afirania binti Tengku Fauzi, yang menyertai Dewi Remaja 2018-2019. Sewaktu Rania lah, kita panggil kenalnya sebagai Rania. Sewaktu Rania ingin menyertai itu, adakah CPD yang minta dia sertai ataupun dia sendiri yang nak? Dia memang tak nak. Kalau tanya saya, dia memang tak berminat benda-benda macam ni. Tapi one of my friend yang register Rania terus hantar. Lepas tu dia bagi tahu dengan I, I dah hantar Rania punya application Dewi Remaja.
So masa tu Rania, bagi tahu Rania lah, kawan mama dia dah hantar Rania punya application pergi Dewi Remaja. Alah, Rania tak nak, Rania tak suka. So masa tu dia masih belajar, masih dalam uni lagi. So dia kata Rania tak berminat. Tapi I cakap dengan my daughter, it's not about winning. Kalah menang mama tak kisah, tapi at least experience tu yang penting. So because bila you dah masuk sesuatu pertandingan, orang dah kenal, satu. And then secondly, you gain a lot of experience. So I cakap dengan Rania, kalah menang mama tak kisah, tapi pengalaman you belajar di universiti dengan pengalaman secara nature, human nature ni is different. Because bila kita berkawan, kita tahu kelaku dia, perangai orang seseorang tu macam mana. And then you just gauge from there. Tapi bila kita belajar, it's all by the book. Cikgu cakap, you belajar, exam, you pass. That's it. Very straightforward. Tapi pengalaman hidup ni, kalau tanya diri I sendiri, it's totally different gap. So you kenal daripada banyak orang. So daripada situ orang kata, okay tak apalah, Rania masuk je lah. Mama ambil pasal Rania masuk. So I dah kata, menang tak menang, menang kalah, I tak kisah. Memang I tak pressure pun my daughter. I never pressured her. Whatever she wants to do now pun, dia memang ada dia punya own set of mind. Dia memang semua apa dia nak, dia akan buat. And Alhamdulillah, apa yang dia buat, Alhamdulillah memang dah tercapai. CPD pun berada di malam final sewaktu Rania bertanding sampai ke hujung ya. Perasaan sebagai seorang ibu kita melihat anaknya di atas pentas, terutama sewaktu Q&A menyebut nama CPD juga dalam jawapannya. Itulah. So macam okay, another thing yang lagi satu, okay, Rania memang tak pernah buat catwalk, tak pernah buat benda-benda macam ni. Mak dia yang top model, satu benda pun dia tak tanya pas dengan mak dia. Yang ini yang bukanlah kata disappointed, but hello, I'm top model tau, bukan model biasa-biasa tau. So dia tak ada tanya I langsung, mama boleh tak mama ajar catwalk ke, macam mana posing. Tak ada. Tak apa mama, it's okay. Mama Tini ada, Mama Tini kan masa tu kan. Semua Mama Tini. So okay, tak apa. Dia dah kata macam tu, I just let it be. So and then dah kata Rania, kasut kena 4 inch. Dia memang tak kata pakai kasut tinggi pun, dia memang lasak. So I kata kena pakai 4 inch, depan tu kena ada platform, tak boleh flat. So I dah mengajar benda-benda macam tu. So yang itu dia dengar lah. Then I kata lah, bila berkawan tu kena jaga budi bahasa di sana. Tapi memang dia tak ada tanya I ground zero, okay. Nothing about asking pasal mama nak post macam mana, mama muka macam ni okey tak. Kan some kids nowadays kan, dia akan tanya mak dia macam-macam ke, ayah ke, tak kisahlah. Tak ada. So tapi dengan lastly agaknya dia pun perasan that you know we were there, my husband and I. So dia sebutlah nama mak dia juga. So kalau tak sebut memang kena. Sedikitlah tentang public expectation kan. Selepas berakhirnya pertandingan tu, mesti orang macam okay, habis Dewi Remaja mesti dia ni boom, mesti dia ni popular. Ada tak pernah rasa tertekan dengan title finalist Dewi Remaja tu sendiri? I have to do good, I have to prove to everyone yang I layak bergelar salah seorang Dewi Remaja. Macam saya, I have no pressure because benda tu I minat. So bila benda you minat, you akan buat yang terbaik daripada awal sampai akhir. So and then berlakon, okay, dapat offer berlakon adalah berlakon di few drama. Tapi daripada situ I sendiri yang gauge yang masa tu is important to me. Because bila shooting tu memang makan masa yang lama, tak kisahlah kan. Tapi zaman dulu, style dulu. So bila I rasa benda tu lama sangat, so I bought more kepada TV commercial pun Alhamdulillah good money. And then jadi pengacara. So I pilih apa yang I nak. And then mainly I banyak more kepada my mother lah. Everything is all about my mother. So walaupun you Dewi Remaja ke, you pemenang ke, nak naik bas, turun bas, pergi pasar tu kena buat juga. Mak tak kisah, kau macam mana pun kau kena pergi. So memang itulah, memang datang pun daripada keluarga susah. So how I been brought up by my parents, banyak mengajar. Dan in terms of pressure, macam saya kata tu memang tak ada pressure pun. Because I never put pressure on myself. Menang pun I tak expect. Tapi maybe through the experience tu lah banyak mengajar saya. Memang bersyukur sangat. And through Dewi Remaja punya platform, opportunity memang datang silih berganti. You nak pilih apa, you nak pilih. Kiblat yang betul ke tak betul, it's up to you. Tu je. Saidah pernah rasa tertekan selepas Dewi Remaja? Saya rasa saya pun macam CPD juga. Sebab I don't feel like I feel the pressure, tapi instead I feel proud sebab dapat title finalist top 12 tu. Sebab bukan semua orang dapat title tu. Daripada beratus yang datang. And bukan senang untuk shortlisted tu. So yeah, for me to dapat title tu is
good enough for me until now actually. Ya, macam I masa selimpang yang Miss Favourite tu je lah, I tak expect pun. Dapat 2 selimpang tu kata, Miss Favourite, tang mana pula favourite. So bila dah habis tu, dia orang kata, aku beli magazine banyak tau, ni semua. Oh, dia memang Miss Favourite tu daripada undi daripada majalah. majalah. Oh, okay. You beli majalah banyak mana. So ada yang baru ni pergi event pun, tu yang dia kata, I beli banyak tau majalah you. Dan orang kata, mak I dulu nak you beli. Macam tu lah. So that's how I know how they actually vote for Miss Favourite those days kan. Okey, Dewi Remaja sudah pun berusia 40 tahun kan. Sekejap je dah 4 dekad Dewi Remaja tu. Apa yang pada pandangan kalian, apa yang paling boleh dibanggakan dengan platform Dewi Remaja ni? Okay, I nampak daripada dulu dengan sekarang ada banyak perbezaan. And then in terms of contestant pun, yelah sekarang ni banyak dah berkembang, cara pergaulan pun dah berlainan. So memang nampak banyak perbezaan lah daripada penampilan diri seseorang, dari cara percakapan, experience seseorang dan teruskan. Saidah pula sebagai antara generasi yang terbaru dalam keluarga Dewi Remaja 40 tahun, apa yang Saidah bangga tentang platform ni dan bangga menjadi sebahagian daripada family Dewi Remaja? It's an honor lah for me to be part of the Dewi family sebab memang dari kecil lagi saya dah tengok Dewi Remaja ni dan saya tak sangka saya dapat be a part of it. So untuk legasi 40 tahun ni, saya harap Dewi Remaja dapat lagi melahirkan bakat-bakat yang terbaru and to unleash their full potential. And Dewi Remaja ni bukan saja pasal cantik kan sebenarnya. Betul. Dia pasal about your confidence, you punya berani and untuk menjadi inspirasi kepada gadis-gadis di luar sana. Yep. Yalah, kalau dulu, kalau tidak orang kata alah cantik je boleh jadi ni. Kan, tapi no. Sebenarnya tak. Sekarang ni kena mempunyai brain, Semua kena juga. penuh ilmu dalam betul. badan. Cantik Baru luar dan dalam lah yes, sebenarnya. yeah. Contohnya macam CPD sekarang Beauty pun inside dah out. bergerak usaha wanita kan. Alhamdulillah. Dengan bisnesnya. So Dewi Remaja ni banyak melahirkan wanita-wanita yang mempunyai impian dan visi yang panjang lagi selepas pertandingan tu. So kalau nak ikutkan, memang wanita ni kalau ikutkan from 1 sampai 100 pun macam-macam benda. Wanita ni semua boleh buat. You cakap lah pasal wanita ni kalau dibezakan dengan orang lelaki. Bukan kita nak merendahkan orang lelaki kan. Tapi itulah kena facts. ada isteri, kena ada suami kan. So memang kalau ikutkan wanita ni, selagi selagan semua dia boleh buat. Tapi dengan awal itu, dengan keinginan yang nak, insyaAllah itulah wanita. Apa pun dia boleh buat. Betul tak? Betul, saya setuju. Okey, Saidah, sempena ulang tahun ke-40 Dewi Remaja, melakar pesona. Apakah mungkin yang Saidah ingin sampaikan untuk Dewi Remaja? Selamat hari jadi yang ke-40 tahun buat Dewi Remaja. And 40, wow, it's quite a long time and I hope dia akan diteruskan untuk zaman-zaman yang ke depan lagi lah. Okey, bagaimana pula dengan CPD? Okay, dan saya juga ingin mengucapkan selamat hari jadi yang ke-40 kepada Dewi Remaja. Dan daripada batch yang kedua sampai sekarang, memang saya nampak banyak perubahan. Saya bersyukur sangat dan usahakan yang lebih baik dan yang terbaik untuk banyak lagi muda-muda remaja kat luar sana, insyaAllah. Okey, dan kita juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Saidah dan juga Cik Puan Datin Mimi Wahidah kerana sudi bersama dengan podcast Dewi Dialog pada hari ini. Kita dapat throwback sikit, recap momen-momen yang mungkin kami sendiri tak tahu dan mungkin generasi di luar sana tak tahu. Terima kasih banyak-banyak dan harap kita dapat berjumpa lagi. Thank you so much, Chris. Thank you for having us.